Apakah anggota yang dibasuh dan disapu? Pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk kita berwuduk dengan menggunakan botol spray. Perlu kita ketahui apakah anggota yang dibasuh dan disapu. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kamu, basuhlah tangan sehingga ke siku, sapulah kepala dan basuhlah kaki sehingga buku. Jadi dalam ayat ni ada 3 anggota yang dibasuh, iaitu muka, tangan dan kaki, manakala kepala itu disapu sahaja. Apakah perbezaan anggota yang dibasuh dengan anggota yang disapu? Anggota yang dibasuh mestilah disembur air ini sehingga air mengalir, kemudian barulah kita ratakan air tersebut. Yang kedua, pada anggota yang disapu cukup sekadar basah saja pada anggota tersebut, iaitu pada kepala, dan kita kena pastikan air hendaklah rata pada keseluruhan anggota yang wajib disampaikan air kepadanya.